Sepupu sepapak bila jumpa pagi raya semua nak salam. Macam mana nak tolak tamburi napok biadab? Okey. Dia kata hari raya sepupu nak bersalam. Maksud salam ni musafahah, iaitu berjabat tangan. Okey. Kalau Assalamualaikum tak haram. Okey. Berjabat tangan. Ni, kan? Bukan mahram. Sepupu mahram ke tak? Bukan mahram. Sepupu sah nikah. Ingat dah? Sepupu sah nikah. Yang paling dekat sekali yang mahram kita ialah anak saudara. Anak saudara tidak batal wudu. Nah, kerana dia mahram kita. Haram kita kahwin dengan anak saudara kita. Comel lagu mana puak-puak, mahram kita. Tapi yang paling dekat sekali bukan mahram, sepupu. Kita dengan ayah dia adik-beradik. Ayah kita dengan ayah dia adik-beradik. Kita dengan dia jadi sepupu. Okey? Jadi sepupu ni balik Kuala Lumpur ni tak erti hukum hakang ni. Contoh, dia nak salam. Kita nak kata gua ni nak tolak supaya tidak dapat biadab. Jawabnya kita kalau nak tabah yang terbaik, kita khabar hukum. Sepupu tak boleh bersentuh. Tu. Dia kata biadab, maka dia yang biadab. Siapa menjelaskan hukum, tidak dikira biadab. Okey? Sultan nak makan benda yang haram. Ulama kata, tuanku, jangan makan benda ini. Haram. Tidak dikira biadab. Dah. Kalau kita menjelaskan hukum, tak masuk dalam bab biadab. Okey? Biadab itu bukan dalam bab hukum. Kerana apa? Kerana Allah lebih besar daripada makhluk. Allah yang mengharamkan benda ini. Jadi bila dia nak salam, kita khabar sepupu tak boleh bersalam. Hukumnya haram. Itu yang terbaik. Kalau nak helah. Ada air semayang. Nak berwuduk. Nak solat. Nak pegang Quran. Nak baca Quran dan sebagainya. Tapi yang terbaik ialah kita nyatakan sebab apa tidak boleh bersalam. Dia berasa hati, dia punya pasal. Faham lagi? Kita cakap dengan baik. Tidak dikira biadab. Biadab ni kita tengking-tengking dia. Kita laknat dia, kita kutuk dan sebagainya. Nampak? Mu tak tahu ke salam tu haram? Pasal bodoh tak tahu benda ni, marijuana tak tahu ni, hukum hakang tak tahu benda. Itu baru dilarang syarak. Faham? Tapi kalau khabar dengan betul, tak boleh bersalam, bersentuhan. Sepupu kerana bukan mahram. Ataupun haram di sisi syarak. Itu sudah diboleh.